Dia bukan sebab bola tau sebenarnya. Aku tak minat Messi ni sebab dia sokong Yahudi. Dia sokong Yahudi Dia Yahudi. Cakap banyak podcast. Antara Messi dengan Ronaldo, kau rasa kau sokong yang mana? The good lah, the good. Siapa lagi? CR lah. CR lah, Yes. CR. Sebab aku satu sebab kenapa aku tak minat Messi, dia bukan sebab bola tau sebenarnya. Aku tak minat Messi ni sebab dia, ini main reason lah bagi aku, main reason lah. Reason kau tak minat. Second reason dia pasal, second atau third reason mungkin sebab bola. Tapi Okay. kalau main reason dia satu je, sebab dia sokong Yahudi. Dia sokong Yahudi Dia Yahudi tu. Dia kan suka Israel. Aku pernah tengok satu page dia dekat mana lah. Aku rasa mungkin TikTok ataupun Facebook lah aku rasa. Member pakai ketayak Yahudi tu. Aku macam fuck. Putu piring. Putu piring kata Putu- boleh. oh. Itu Itu yang kau tak minat dia. that's the main reason lah. Okay. That's why aku tak suka lah. Oh. Tapi kalau itu live lah kan. Itu live Ah, lah. itu Itu live lah. pasal Tapi kalau nak cakap pasal bola, tak lah. Pasal bola okey lah sebab yelah Messi pun power pun kan. Dia power Dia gila. power gila kan. So kalau main reason dia kenapa aku tak suka sebab dia support Yahudi. So tu je lah. Betul. Aku pernah nampak kan, tapi dah lama dulu lah. Dulu lah. Tapi bagi aku benda tu pun maybe sampai sekarang. Maybe Sebab lah. sekarang kan yelah isu pasal Mungkin dia makin diam lah. maybe lah sebab Mungkin dia tak nak orang kata macam kena kecam apa semua kan. So that's why aku rasa dia senyap apa semua kan. Kau sokong CR sebab yang kau rasa macam kenapa kau minat gila dengan CR ni? Kalau okay, main reason dia, okay aku sama. Main reason benda yang sama. Apa? Dia Messi sokong Yahudi, Dia sokong CR Palestin. Palestin. Yeah, that's why. Palestin That's why lah. Aku sokong CR. Aku sebab okay, second mungkin lah pasal bola ataupun live dia kan. That's why lah. Reason dia bagi aku pasal Palestin. Dia kan sumbang berapa